Today activity. Selamat datang ke empangan air kuning. Kat sini air dia sangat cantik. Pemandangan yang boleh buatkan hati kita tenang dan kita boleh main aktiviti macam-macam dengan anak kita. Nak tahu ada apa lagi? So stay tuned. Sekarang kita berada di Taman Botani Negara Shah Alam. Dekat sini ada beberapa rumah contoh orang dahulu, termasuklah dengan cara diorang menanam padi. Dan semestinya mini zoo menjadikan tarikan utama untuk bawa anak-anak menerokai dunia haiwan di sini. Haiwan kat sini semua jinak-jinak dan sihat tau. Anak korang pun boleh pegang haiwan. So yang selebihnya, selamat menonton. Sampai di sini sajalah video kami. Semoga selepas ni kami boleh buat banyak lagi video yang boleh menarik minat korang untuk berkunjung ke tempat seperti ini. Thanks for watching.